Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, kami akan membahas sebuah masalah yang disampaikan oleh Ustaz Farhan tentang lafaz niat. Beliau mengatakan bahawa melafazkan sebuah niat dalam suatu ibadah, sepakat para alim ulama bahawa hukumnya tidak sunat, kata beliau tersebut. Sepakat ikhlas Bambandum ulama bahawa melafazkan sebuah niat di dalam suatu ibadah manapun, itu hukumnya tidak sunat, nyamban. Bahkan beliau mengatakan mahu dia katakan itu hukumnya bid'ah, tapi tidak berani kerana ada harimau di dalam. Takut kena denak. Oleh karena itu, mari kita dengar video daripada si Farhan tersebut. Di sini saya ingin membahas apakah niat itu dilafadzkan ataukah tidak. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam solat 5 waktu dan dalam seluruh ibadah. Jelas ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahawa melafadzkan niat pada solat 5 waktu itu tidak datang dari Nabi, tidak datang dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Lalu siapakah yang pertama kali mencetus pendapat melafadzkan niat dalam solat 5 waktu? Jawabannya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab di jilid pertama adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Kata Imam Nawawi, dia ini keliru dalam memahami ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Apa ucapan Imam Syafi'i dalam Al-Um yang saya hafal dengan lafadznya? Kata Imam Syafi'i, wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Adapun solat maka harus diucapkan, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Abu Abdillah Az-Zubairi memahami bahawa maksud Imam Syafi'i adalah niat. Maka kata Imam Nawawi ini keliru. Ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau dari ulama Syafi'iyah menyatakan memahami tidak demikian, dan yang datang setelah mereka menyalahkan pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi. Karena ini maksud oleh Imam Syafi'i dengan ucapan beliau wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha adalah takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram harus diucapkan, harus terdengar oleh dia, tidak boleh di dalam hati, bukan niat. Jelas ya? Kemudian Imam Nawawi pun mulai membahas setelah itu definisi niat. Beliau menukilkan ucapan Ghazali, ya, kemudian Imam Al-Haramain Al-Huwaini, bahawa yang namanya niat itu adalah maksud dan tujuan hati. Tatkala dia keluar dari rumah dengan maksud melakukan sebuah salat, itulah niat. Ya, dan itu tidaklah batal dengan sebuah aktivitas kecuali sebuah aktivitas yang dia membatalkan niatnya. Begitu keluar dari masjid, niatnya untuk sholat. Kata Nabi, kalau niatnya untuk sholat, maka setiap langkah menghapuskan dosa atau mengangkat sebuah derajat. Tiba-tiba dia batalkan, nggak jadilah ke masjid, mau jualan saya. Berarti batal niatnya. Jelas ya? Adapun dengan ngobrol di jalan tadi dan seterusnya yang semisal dengannya, itu tidaklah membatalkan niat. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena sebagian orang menyangka itu pendapat Imam Syafi'i. Sungguh tidak. Ini dari sisi ilmiah, dari sisi penukilannya. Ya, yang kenyang video itu bahawa beliau mengatakan melafazkan sebuah niat di dalam satu ibadah bahawa hukumnya tidak sunat. Kata beliau kerana sepakat para alim ulama yang 4. Sepakat alim ulama. Nyankah hai Farhan, nyankah kepada umat yang kau pegang oleh kata bahawa sepakat alim ulama dalam kitab tersebut, nyankah kepada umat hai Farhan. Ya hai Farhan, baik berbagai umat. Ya, sinakalan hai Farhan yang mutua yang berbahagia hai Farhan. Di dalam kitab Al-Iqna, kitab Iqna hai Farhan, kupukan umun alamat bakal halaman padu, ya, jilid padu dalam kitab Iqna kakalon. Hai Farhan, halaman itu jilid 1 halaman 113.
Inan UBK tulis Farhan hukum sunat pehan melafazkan niat dalam satu ibadah. Nyan, boleh kita lihat. Dalam kitab itu menyebutkan Ustaz Farhan wa yundabu nughtu bin manwi Hubaila. Takhbiri li la liyu sa'ida lasanu khalba wa li'annahu ab'adu anil waswasi. Itu dalam kitab Iqna jilid 1 halaman 113. Artinya itu disunatkan mengucapkan apa yang diniatkan. Disunatkan diucapkan apa yang diniatkan. Ya, maknanya apa? Usalli contohnya. Panjang sesaat sebelum takbir digunakan. Kapan kita mulai melafazkan niat itu? Sebelum kita melaksanakan mengucap usalli. Disitulah letaknya sunat oleh kita mengatakan bahawa melafazkan niat. Jadi dalilnya yang kental Iman Al-Khatib Syarbaini dalam kitab Iqna. Bahkan Farhan disokong pula oleh Imam Nawawi. Jadi dasar dalil dari mana antum bila melafazkan niat itu tak sunat? Bahkan anda mengatakan Imam Nawawi sekalipun mengatakan tidak sunat. Itu anda bohong. Itu fitnah. Yang tulis hai Bang Farhan. Baik aku bangai-bangai umat kamu. Kena tampar nanti. Nyamban. Untuk apa tujuannya? Untuk apa tujuannya kita untuk melafazkan niat? Nyamban. Liyusu'ida. Maknanya apa? Untuk adalah membantu ke dalam hati daripada was-was. Mumpum dia apa? Mumpumnya untuk membantu hati. Untuk apa membantu hati daripada was-was? Tahu kamu was-was wewe? Sholli qadar dhuhri. Hati lang meniat. Tujuannya untuk adalah menjauhkan daripada was-was. Jadi kita ambil sebuah simpulan bahawa melafazkan sebuah niat itu hukumnya sunnah. Bahkan disokong pula oleh Imam Nawawi. Pak Farhan, disokong oleh Imam Nawawi. Boleh anda lihat di dalam kitab Al-Kitab Al-Um. Kitab Al-Um hai Bang Farhan halaman 29. Boleh anda lihat. Di situ BB saya ditulis. Tentang melafazkan niat. Imam Nawawi mengatakan, hai Bang Farhan, anda katakan tadi bahwa Imam Nawawi tidak pernah mengatakan melafazkan niat hukumnya sunnah kan? Tapi dalam kitab saya ada ini, Bang Farhan. BB saya ditulis. Kenapa kitab anda tidak? Boleh kita lihat. Imam Nawawi mengatakan bahwa melafazkan sebuah niat, hai Bang Farhan, melafazkan sebuah lafaz niat hukumnya sunat juga. Sama juga alasannya seperti Imam Khatib yaitu Syarbaini. Tujuannya apa? Untuk membantu hati daripada was-was. Bekwewi holagekah. Itu tujuannya. Jadi dari dalil mana anda ambil, hai Bang Farhan? Dari dalil mana? Tunjukkan. Jangan asal anda bilang tunjukkan kitabnya halaman berapa, tunjukkan seperti saya ini. Pak Lungo kamu itu. Bahkan hai Bang Farhan, sepakat Bang Farhan. Sepakat apa? Sepakat Bang Boh Imam tentang niat ataupun melafazkan niat hukumnya itu wajib. Karena ada juga sebuah video hai Bang Farhan, anda katakan hukum niat itu tidak wajib.
Dengan alasan anda memang kita hendak melaksanakan sembahyang. Yang bangai. Kan tetapi hukum meniat tu sepakat empat ulama iaitu Imam Syafi'i bangpa buah mazhab itu sepakat bahawa hukum melaksanakan niat dalam ibadah sembahyang wajib. Boleh anda lihat hai Bang Farhan dalam kitab fikih Al-Madhab 4. Kitab fikih ada madhab yang berat. Halaman juzuk 1 halaman 120. Amma hukmu niyati fi salati fa hadis tafakha an fadak tafakha a'immatu arba'atu ala an salata la tasihu biduni niyati. Adapun hukum niat dalam sembahyang maka telah sepakat imam yang 4 bahwasanya tidak sah kalau tidak pakai niat. Sepakat ulama bampet boh sepakat. Jadi dasar dari mana anda katakan bahawa yang hana wajib? Bak demo. Oh, bak demo kau pegahnya jelas. Tapi dia baki kau pegah ke aku dengar ruatan Bang Farhan. Bahkan ke aku dengar yang kau pegah. Keempat, ban bulik nyambi budak, nyamban mukudik nyambi mukurak. Bahkan lem hai Bang Farhan yang mulia disokong pula dengan dalil bahawa sunnah hukumnya iaitu melafazkan niat dan wajib hukumnya melaksanakan niat. Disokong pula dalam kitab mazhab lah. Bagi Abi Ishaq juzuk 1 halaman 70 halaman 70. Ban tiba ikut. Ban wajibu an takunu niyatu mukharinatul litakbiri li annahu awwala fardi minal fardi shalah. Artinya wajib bahwa niat itu disertakan dengan takbir. Karena kenapa? Karena takbir itu adalah awal fardu daripada fardu sembahyang. Alasannya kenapa wajib? Karena hai Bang Farhan, karena takbir itu adalah awal fardu daripada fardu sembahyang. Di situ diletakkan bahawa wajib hukumnya melakukan niat. Dah. Jadi permasalahan tentang lafaz wadadakun takbir itu menunjukkan bahawa melafazkan niat itu hukumnya sunnah, sedangkan niat hukumnya wajib. Bang Farhan, keempat itu jangan bodoh-bodohkan umat Bang Farhan, dosa gelantar itu neraka banyak. Mudah-mudahan ini anda faham dengan penjelasan saya. Kita ambil kesimpulannya bahawa melafazkan sebuah niat hukumnya sunnah. Boleh anda lihat dalam kitab-kitab apapun, boleh tunjukkan kepada saya. Jangan lupa tunjukkan halamannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda, khususnya bagi Ustaz Farhan tersebut, umumnya bagi kita semuanya. Babandung. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.